Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya hari ini kita bertemu lagi. Dan kita pohon pada Allah, moga-moga majlis ilmu ini mendapat keberkatan, mendapat rahmat, seterusnya diberikan ganjaran pahala yang akan menjadi bekalan pada hidup kita di akhirat nanti. Karena sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Kata Allah, ya, dan berbekal-bekallah. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya bekalan yang terbaik nak dibawa ke alam akhirat, ke perjalanan akhirat ini ialah ketaatan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, sama-sama kita ikhlaskan niat kita pada Allah. Ya, kita duduk dalam majlis ilmu semata-mata nakkan keredaan Allah. Ya, bukan lagi nak tunggu habis masa nak bertemu dengan orang, ya, bukan lagi sebagai adat kebiasaan kita. Baik, malam ini insya-Allah kita masuk pada sifat yang ke-8, sifat salbiyah bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 al-iradah. Muka surat 26. Baik, al-iradatu, al-iradah artinya menghendaki, yakni menentukan sekalian mungkin tentang adanya atau tiadanya. Hakikatnya ialah sifat yang qadim lagi azali, sabit berdiri pada zat Tuhan dengan dia, yakni dengan iradah. Dengan dia tu dia iradah, menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus atas mungkin. Ialah jua yang memperbuat apa yang dikehendaknya pada tiap-tiap suatu, maka tiada boleh nyata sesuatu perbuatan yang tiada daripada pilihan dan kehendak Allah Ta'ala. Maka kepercayaan orang Islam atas sifat iradah itu iaitu beriktikad dan percaya yang putus segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku ialah dengan mendapat ketentuan daripada Tuhan pada tentang rezeki, pada tentang umur, pada tentang baik, pada tentang jahat, pada tentang kaya, miskin dan sebagainya. Serta wajib pula kita beriktikad manusia ada mempunyai nasib, yakni bahagian di dalam dunia ini, bagaimana firman Tuhan, wala tansa nasibaka minad dunya, surah Al-Qasas ayat 77. Artinya, janganlah kamu lupakan nasib kamu, yakni bahagian kamu di dalam dunia. Tetapi nasib itu tidak akan dapat semata-mata kita pulangkan kepada ketentuan takdir daripada Tuhan. Jua, jika kita tidak berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baik usaha dan ikhtiar. Intahal musannif wa nafa'na bi ilmih. Baik,
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bab kita pada malam ini ialah sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang ke-8. Ya, dengan sifat iradah ini, ya, kita lihat bagaimana ketentuan Tuhan ini berlaku pada manusia. Maka ketentuan Tuhan ini, tuan-tuan, sifatnya mungkin. Maknanya nak memudah faham, iradah Allah ini memungkinkan kita hidup, iradah Allah ini memungkinkan kita mati. Iradah Allah ini memungkinkan kita sihat, iradah Allah ini memungkinkan kita sakit. Iradah Allah memungkinkan kita ke syurga, iradah Allah memungkinkan kita ke neraka. Bab ini, tuan-tuan, kita tak berapa nak jelas, melainkan nanti ke depan, tak tahu bila kita nak jumpa, bila kita bincang sifat-sifat yang bertakluk. Ya, saya bawa secara pukal dulu, secara nak menampak secara apa? Secara gagasan disiplin ilmu akidah. Kalau dalam bab ketuhanan ini, tuan-tuan, kita akan belajar sifat nafsiyah yang kita dah lepas dulu. Depan ni kita akan ulang balik. Kemudian kita akan belajar sifat salbiyah, ya, yang dah kita tengah belajar ni. Kemudian kita akan belajar sifat ma'ani, ya, dan kemudian akhirnya kita belajar sifat ma'nawiyah. Ini yang kita belajar dulu lama, maka hari ini diulang balik. Cuma dulu mungkin kita tak sempat sifat yang bertakluk. Maka pada zat Tuhan ini, tuan-tuan, diberi 5 keadaan. Bahkan ada sebagian ulama tambah lagi jadi 6. Cuma yang bertakluk ni adalah perkara yang akan kita bincangkan, dia bersangkutan dengan bab yang mana. Baik, kita kembali balik pada yang ke-8 ini. Maknanya, tuan-tuan, yang kita belajar daripada wujud sampai iradah ini, pembelajaran yang ini masih belum disusun. Kalau tuan-tuan dah boleh susun, memang hebat sungguh lah. Maknanya saya mula mengajar tuan-tuan dulu, saya perkenalkan wujud, saya perkenalkan kidam, saya perkenalkan baqa, sampailah malam ini kita perkenalkan iradah. Maka apa yang masuk pada diri saya dan pada tuan-tuan ini ialah, apa saya nak kata, dalam satu baqa itu saya masukkan ke semua. Maka pada malam ini masuk yang ke-8. Kita nak susun dia nanti menjadi satu disiplin ilmu berkenaan dengan ketuhanan. Selepas kita selesai memasukkan 20 sifat itu dalam satu kefahaman, maka di sana baru mula kita punya menjejaki dia punya perjalanan ilmu akidah. Sekarang ini, tuan-tuan hanya faham, kalau dulu kita bicarakan wujud, faham tentang wujud tu je. Kemudian kita bicara baqa, kita mula faham baqa. Ya, kita tak boleh nak kita kata apa? Nak kaitkan, nak kuatkan, nak kaitkan wujud dengan baqa, wujud dengan kidam dan sebagainya, kerana dia tak sampai peringkat hak habis lagi. Jadi sabar-sabarlah. Kalau dah boleh nak, sepatutnya dah boleh dah. Tapi tak apa, kita perlahan-lahan berjalan, insya-Allah kita sampai pada dia. Baik, yang ke-8, al-iradah. Artinya menghendaki. Maknanya Tuhan ini, Allah ini ada satu sifat yang ada padanya, sifat berkehendak. Yakni menentukan sekalian mungkin. Kehendak Tuhan apa? Kehendak nak menentukan sekalian mungkin. Mungkin ni apa dia, tuan-tuan? Dalam mungkin ini ialah ma siwallah, itu mungkin. Selain daripada Allah ini adalah kumpulan-kumpulan mungkin. Mungkinlah bahasa Melayu kita apa? Mungkinlah. Ada bahasa lain tak? Dalam bahasa Arab disebut mungkin. Kalau bahasa Melayu kita apa, tuan-tuan sebut? Mungkinlah. Aku mungkin nak ke utara, mungkin nak ke selatan. Maka yang sekalian mungkin ini, tuan-tuan, maksudnya apa? Kullu mawjudat. Semua yang ada di alam ini adalah maksud mungkin. Saya ni, tuan-tuan, mungkin pada iradah Allah. Tuan-tuan ini juga mungkin pada iradah Allah. Mungkin macam mana? Mungkin ada, mungkin tiada. Tetapi bila dah ada, maknanya dah jadi wajib ada. Tapi sebelum nak ada, dia nama mungkin ada. Ini kita akan nampak pada perjalanannya, ya. Baik. Yakni menentukan sekalian mungkin tentang adanya atau tiadanya. Hakikatnya ialah sifat yang qadim lagi azali. Tetapi hakikat masuk iradah ni apa? Satu sifat yang ada pada zat Allah. Sifat ini qadim, memang lama dah azali dah pada Allah, sabit berdiri pada Tuhan. Dengan iradah ini menentukan segala perkara yang harus. Dengan iradah ini Allah menentukan segala perkara yang harus. Siapa perkara yang harus?
kita juga. Kita ini harus. Mungkin dengan harus ni ada benda yang akan kita tengok nanti. Atau setengah yang harus atas mungkin. Setengah yang harus atas mungkin ni apa dia? Kita ni benda mungkin. Ya, jadi bila kita dah ada, kita bukan lagi mungkin ada. Kita dah jadi wajib ada. Maka atas kita ni lagi tuan-tuan, ada setengah yang harus lagi. Tuan faham ke tak faham ni? Macam tak faham ni. Angguk macam best ya. Tak apa, kita terus sikit. Atau setengah yang harus atas mungkin. Ialah jua yang memperbuat apa yang dikehendaknya pada tiap-tiap suatu, maka tiada boleh nyata sesuatu perbuatan yang tiada daripada pilihan dan kehendak Allah. Baik, saya cuba fahamkan balik tuan-tuan. Okey. Dengan dia menentukan segala perkara yang harus. Maknanya dengan iradah Allah menentukan perkara yang harus. Perkara yang harus ni macam mana? Perkara yang belum berlaku dan akan berlaku. Yang belum dan akan harus. Maknanya tuan-tuan tengok hari ni. Bila kita tengok kat luar, tengok hari mendung semacam bintang tak ada. Ada berlaku di sana, mungkin hujan, mungkin tak hujan. Itu dipanggil perkara yang harus. Tetapi kalau harus atas setengah yang harus, atau setengah yang harus atas mungkin. Maknanya hujan ini dah berlaku. Itu dah setengah yang harus dibergerak. Ya, cuma nak lebat atau nak apa? Perlahan ke hujan. Mana mau lebat lawan perlahan? Mana cikgu bahasa kita tak ada. Lebat lawan apa? Lebih lah. Faham? Maknanya bila dah ada, hak mungkin ni tak ada. Bila hujan tu turun, hujan tu mungkin, bukan mungkin ada, mungkin tak ada. Dia dah wajib ada. Apa yang mungkin nak berlaku pada dia? Sama ada dia lebat atau dia tak lebat. Bila macam manusia ni, macam seorang perempuan ni, mungkin dia nak mengandung, mungkin dia tak mengandung. Tetapi bila dah mengandung, dia jadi wajib mengandung. Cuma apa nak berlaku atas kandungan itu? Itu mungkin lelaki, mungkin perempuan. Ini disebut atau setengah yang harus atas mungkin. Tuan-tuan nampak? Faham tak kat situ? Maknanya kita ni tuan-tuan bukan duduk pada kumpulan mungkin. Kita ni dah wajib ada, bukan mungkin ada. Macam saya hari ni, tuan-tuan nampak batang tubuh ni, saya bukan mungkin ada, tetapi saya dah wajib ada kerana Tuhan dah buat. Maka atas saya ni akan berlaku lagi setengah yang mungkin. Apa? Mungkin sihat, mungkin sakit. Mungkin tiada, tapi wajib ada. Nampak tak dia punya nak cerita separuh tu kat mana duduk? Ada di situ. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bicarakan iradah sini, ya, iradah Allah ni, inilah perkara yang kita nak renung balik pada diri kita. Maka ulama ini nak perkenalkan iradah Tuhan ni macam mana. Dia sebut perkara yang harus, perkara yang mungkin. Ya, okey. Saya ulang balik lagi ya. Artinya menghendaki, yakni menentukan segala yang mungkin tentang adanya atau tiadanya. Hakikatnya ialah sifat Tuhan yang azali lagi qadim, sabit berdiri pada zat. Dengan dia iradah menentukan, Allah menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus atas mungkin. Sampai itu tuan-tuan faham kot lah? Sampai kat sini notah ni. Okey. Ialah jua yang memperbuat apa yang dikehendaknya pada tiap-tiap suatu. Tiap-tiap suatu yang ada baik, yang belum ada baik, yang akan ada baik, dialah yang memperbuat atas tiap suatu yang dikehendakinya. Maka tiada boleh nyata sesuatu perbuatan yang tiada daripada pilihan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan, sampai dekat sini ya, tiada suatu perbuatan ya yang terjadi ini tidak masuk dalam pilihan Tuhan. Maksudnya tuan-tuan, apa yang berlaku hari ini, apa yang wujud hari ini ya, yang kita suka ada, yang kita tak suka ada, dia dijadikan oleh Allah ini. Ya, ada benda banyak kita tak suka tuan-tuan, tapi dia berlaku atas muka dunia kerana dia masuk dalam iradah Allah. Dan tuan-tuan kena faham, setiap apa yang Tuhan jadikan itu tiada sia-sia padanya.
Ini perkara yang kadang-kadang kita kena renung perlahan. Sebabnya apa tuan-tuan? Kita ni ada satu sikap yang dipanggil sikap sombong. Ya, mana perkara yang kita rasa tak berkenan dekat hati kita, kita anggap benda tu tak berguna. Selalu macam itulah. Mana perkara yang kita rasa ini tak sesuai dengan aku, kita anggap ianya bukan perkara yang penting untuk kita. Sedangkan ianya berlaku, terjadi, wujud atas iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak wujud atas secara apa? Secara apa? Tak sengaja tak. Dia bukan wujud sebab itu konsep ataupun istilah semula jadi ni dia tak ada tuan-tuan. Natural ni berlaku secara natural ni tak ada, sebab dia berlaku semuanya atas pilihan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita suka kewujudannya ataupun kita tak suka. Ya, semua ini memainkan peranan yang kita kena renung perlahan-lahan. Ya, sebabnya hari ini tuan-tuan, ya, saya selalu andaikan gini. Orang yang menoreh getah paling tak suka hujan. Pasal bila hujan dia tak boleh nak motong getah. Orang yang bersawah apa pula? Bendang tuan-tuan sebut bendang. Sawah ni pelik sikit bunyi tak? Saya dulu sebut sawah, semua orang tengok apa hal ustaz ni sawah. Nampak sungguh bukan orang utara yang orang utara semua sebut bendang kan. Okey. Orang yang berbendang ni tuan-tuan, dia tak mau panas, dia mau hujan. Maka sebab itu hujan kadang-kadang sia-sia bagi orang motong getah, tapi faedah bagi orang buat bendang. Maka orang yang menoreh getah boleh tak benci hujan? Tak boleh. Kerana dia terjadi atas iradah. Maknanya memang dengan ilmu Allah, dengan kebijaksanaan Allah, Allah jadikan tiap-tiap suatu. Sama ada faedah untuk manusia ataupun tidak, itu tidak termaktub dalam perkara yang manusia boleh menolak iradah Allah. Kita sambung kat situ tengok. Maka kepercayaan orang Islam atas sifat iradah itu, iaitu ia beriktikad dan percaya yang putus. Percaya yang putus ni maknanya iktikad yang jazam. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku akidah dipanggil iktikad yang jazam. Ya, iktikad yang putuslah, tak boleh lagi nak diseleweng-seleweng lagi. Iktikad yang putus, segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku ialah dengan mendapat ketentuan daripada Tuhan pada tentang rezeki, pada tentang umur, pada tentang baik, pada tentang jahat, pada tentang kaya, pada tentang miskin dan sebagainya. Yang ini kita kena faham tuan-tuan. Maknanya apa yang berlaku pada manusia tentang rezeki, banyak ke sikit dia duduk pada iradah Allah. Cuma bagaimana kita nak implement dia, nak meletakkan ianya pada takdir ataupun tidak, ini persoalan yang harus kita renung balik, ya. Serta wajib pula kita beriktikad manusia ada mempunyai nasib di dalam dunia ini, bagaimana firman Tuhan, wala tansa nasibaka minad dunya. Kata penulis begini, kalau segala yang berlaku itu atas iradah Allah, semua yang berlaku pada kita ni Tuhan yang hendak dia jadi macam itu. Ya, maknanya kita ni ada hak ke tak ada kat dunia ni. Ya, ini pernyataannya begini. Ini nak menampakkan cara berfikir macam mana. Kalau Tuhan dah mengkehendaki kita begitu, begini, begitu dan begini, di mana duduk usaha, di mana duduk ikhtiar? Kalau Tuhan tu dah tentukan kita ni kaya, maka apa guna kita teruk-teruk kerja? Kalau Tuhan ni dah tentukan kita miskin, apa guna teruk-teruk kita berusaha untuk jadi senang? Adakah kita nak berserah macam itu bila kita dah faham maksud iradah? Maka di sinilah Allah betulkan balik i'tiqad kita, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupa bahawa kamu juga ada bahagian di dalam dunia ni. Macam mana caranya? Artinya janganlah kamu lupa nasib kamu, yakni bahagian kamu dalam dunia. Tetapi kata penulis, nasib itu tidak akan dapat semata-mata kita pulangkan kepada ketentuan takdir daripada Tuhan. Ya, jika kita tidak berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baik usaha dan ikhtiar. Maksudnya gini tuan-tuan, memang kita ada umur di dunia. Umur ni tak tahu panjang mana. Maka kita berikhtiar dan berusahalah untuk mendapat umur ini. Semua orang nak umur panjang. Ada tuan-tuan nak umur pendek. Tuhan bagi aku hidup 50 tahun cukup lah. Tak ada.
Semua orang cita-cita dia nak berumur panjang. Saya mudah nak habaq pada tuan-tuan ginilah cakap tak ni ya. Waktu kita budak dulu tuan-tuan, semua kanak-kanak berimpikan, berangan-angan memang nak jadi dewasa. Pasal waktu saya budak tengok abang-abang ni kan, maghrib dia boleh keluar rumah, boleh pergi mengaji, lepas pergi mengaji boleh tengok TV. Kita tak boleh. Pasal apa? Budak kecil kena duduk kat rumah. Maka meronta ni, bila aku nak boleh besar, bila aku nak boleh besar, pasal nak yang itu. Angan-angannya. Bila dah capai besar tu tuan-tuan, angan-angan tu dah berubah dah. Tengok orang boleh kahwin pula, boleh itu kan. Kita pun menginjak teringin nak kahwin. Maka Tuhan bagi sampai ni. Bila dah kahwin, dah ada kerja, tengok pula ada orang lebih tua daripada kita, dah ada keluarga yang baik, tengok anak dah kahwin, dah ada cucu. Kita pula impi yang itu. Impi. Bila dah ada cucu, cukup ke lagi tuan-tuan? Tak cukup dah. Akhirnya apa? Kalau lah boleh, aku dapat tengok seorang cicit pun jadilah. Kalau boleh lah. Akhirnya kita angkat Tuhan, bagilah can aku tengok cicit seorang pun jadilah sebelum ambil nyawa aku. Tuhan bagi dapat cicit. Bila dah dapat cicit, main dengan cicit punya seronok, ish. Kalau lah boleh dapat lepas cicit apa tuan-tuan, saya punya tahu. Piut. Kalau lah Tuhan boleh bagi aku dapat tengok seorang piut pun jadilah. Kita punya angan-angan tu tuan-tuan, dia akan meleret panjang dan panjang. Maka ada tak cara kita nak capai yang itu? Ada. Maka Tuhan kata apa? Kamu kena berusaha mencapai yang ini. Sebab nasib kita pada umur ini, pada ketentuan Tuhan. Ketentuannya macam mana? Selama kita berusaha dan berikhtiar menjaga perjalanan ini dengan keselamatan dan kesihatan. Nescaya Tuhan takdirkan umur sampai hak gitu. Tetapi jangan lupa bab yang ke depan ni tuan-tuan, saya tak tahu nak jumpa ada bila. Bab qada dan qadar. Kita dah jelaskan dulu, ada qada yang namanya mubram, ada qada yang namanya muallaq. Ya. Jadi kadang-kadang bila kita sampai pada qada yang mubram ini, tak dapat tidak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, kita cuba hidup kalau dalam bab umur ini, ya, mencari jalan supaya takdir umur kita ini sampai takdir yang mubram. Tuan-tuan faham tak mubram muallaq ni kita dah bicarakan pada minggu yang sudah. Begitu juga dalam bab rezeki. Sebab itu kita dah bicarakan qadariyah, jabariyah, ahlus sunnah ini. Rezeki ini memang Tuhan bagi tuan-tuan. Tetapi adakah bila kata Tuhan bagi kita kena duduk saja? Dah. Rezeki ni Tuhan memang bagi. Kita usaha baik-baik Tuhan bagilah. Baik-baik kita usaha kurang, Tuhan bagilah kurang. Dan dalam bab rezeki ni Tuhan tak kira siapa, sama ada dia Muslim atau tidak Muslim, dia akan dapat rezeki ni. Bergantung pada cara mana dia mengusahakannya, cara mana dia mengikhtiarkannya. Maka orang Islam dalam bab rezeki ini ada peraturan-peraturan syar'inya. Nak cari rezeki banyak mana sekalipun, kena ikut aturan mencari yang halalnya. Ya. Tetapi kalau rasa tak mau, nak pulun apa semua, balun pilah dengan jalan haram pun tetap dinamakan perolehan rezeki. Cuma di sana bagi orang Islam perkara ghaibiyah ini dosa dan pahala. Ya, maka iman ini tuan-tuan kita nak masukkan dalam hati ini, dalam jiwa ini, supaya kita ini berhati-hati dengan soal dosa dan pahala. Mencari rezeki ini memang Tuhan perintah, tetapi Tuhan bagi dua jalan, halal dan haram. Syariat dimasukkan dalam jiwa kita supaya apa? Kita ini terbimbing untuk memilih rezeki yang halal. Bagi yang tidak Islam, dia tak ada soal halal dan haramnya. Dan tuan-tuan, ini benda yang kita lihat jauh sikit dari sini. Duit RM10 haram dengan duit RM10 halal, ada beza kan tuan-tuan? Tak ada. RM10 tuan-tuan ambil secara curi, RM10 tuan-tuan ambil secara usaha, beli beras, beli makan. Ada beza ke rasa? Tak ada. Ya? Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau orang tanya halal dan haram ni duduk kat mana? Sebab dia masuk dalam perkara-perkara ghaib yang kita nak tanam dalam jiwa kita. Kita beriman dengannya, soal dosa dan pahala ni tadi, maka di sanalah akan muncul apa yang dipanggil halawatul iman. Ini bab yang jauh daripada ni. Maknanya kemanisan iman ini tuan-tuan, apabila kita boleh memilih dalam satu keadaan untuk mengambil yang halal, ya, apabila Allah dedahkan rezeki ini dalam keadaan halal dan haram. Kekuatan kita ada kat situ.
Inilah nilai iman yang tak ada pada orang yang kita panggil tidak Islam ni. Inilah perkara ni tuan-tuan ya. Hari ini tuan-tuan, ini kalau kita pergi jauh lebab ini, orang Islam telah mula lupa kepada keperluan untuk memilih rezeki yang halal. Ramai dah pilih halal pun dia balun, haram pun dia sapu. Ya, ada satu kes ni tuan-tuan di Johor. Ya. Ini saya dah cerita, tak tahu saya ulang lagi sekali. Ini bukan soal rezeki dalam mana pun. Ya, pelajar ni dapat peluang belajar di Ireland. Ya, bila belajar di Ireland, dia makan, akhirnya budak ni dah suka makan babi. Di inilah di luar negara. Jadi bila dah biasa sangat makan, ketika belajar ni tadi tuan-tuan, balik pun dia nak cari juga daging babi tu. Ya. Diberitahulah babi itu haram. Dia tak dapat nak faham haram ni macam mana. Padahal bukannya lama sangat pun duduk belajar dengan orang. Ya? Dia rasa daging yang halal dengan daging yang haram ni tuan-tuan tak ada beza. Sama lah tuan-tuan. Tuan-tuan curi lembu seekor dengan beli lembu seekor, semelih seekor tak semelih seekor, rasa dia sama. Tak percaya cuba buat. Kan, seekor ayam ketuk kepala, seekor ayam kita semelih, masak kari. Rasa dia tu tak akan jadi benda yang sama ya? Maka budak ni pun tuan-tuan, dia kata apa bezanya, apa beza yang halal dengan yang haram? Dia tak ada beza. Tapi yang lebih dahsyat, dia makan babi ni tadi. Bila balik dia cari juga babi ni, orang tempat dia bagi tahulah babi ni haram. Tuan-tuan tahu kenapa dia kata haram kat sini? Dia kata babi dekat sini haram kerana kotornya, kandangnya kotor. Tuan-tuan tengok apa semua. Yang di island ni tak haram pasal babi tu dibela dalam ladang yang sangat bersih, dan dia makan jenis, saya pun tak tahu dipanggil petlet apa, saya pun tak tahulah jenis-jenis apa. Allah, saya pun yang tu yang macam cube-cube tu apa nama dia? Pellet. Itulah. Di situ. Maka kandang dia punya pusat sembelihan dia memang bersih elok lah. Maka bila dikeluarkan dalam bentuk cube, dalam bentuk daging yang dah dipotong, dijual di supermarket, memang cantik lah. Maka dia kata apa? Diharamkan dekat sini dengan sebab babi ni kotor dia punya cara hidup. Yang kat sana halal dengan sebab begitu, bersih. Maka dia nampak halal dan haram ini atas dasar bersih dan kotornya. Kita ni tuan-tuan, halal dan haram atas dasar perintah Tuhan ni tadi, atas dasar larangan dan suruhan Tuhan. Tak kira lah apa implikasi faedah selepas daripada tu. Maka sebab itu balik pada cerita kita ni tadi tuan-tuan, beriman dengan Tuhan ini, dia nak membenakan akidah yang macam itu. Sampai satu tahap apabila ada yang haram dan ada yang halal, kita akan memilih halal dengan dorongan iman ni tadi. Ya, sampai satu tahap bila ada kesempitan, yang yang haram terbuka luas, yang halal menjadi sempit, kita usaha juga untuk tidak ambil yang haram. Maka inilah kekuatan-kekuatan iman yang kita nak bina dengan apa? Ilmu akidah dan amalan-amalan dalam fiqh ni tadi. Baik, kita sambung semula tadi. Maka sebab itu disebut ya, bila kata ketentuan kita tentang rezeki, rezeki itu ada. Rezeki itu memang Tuhan nak bagi, tapi Tuhan nak bagi saja je tak mau. Tuhan bagi dengan cara sebab dan musabab. Sebab itu orang Melayu tak boleh pegang ulat dalam batu pun boleh hidup. Ini zaman budak-budak lepas SPM, malah nak pergi kerja. Allah mahu ulat dalam batu pun boleh hidup. Sungguh tuan-tuan, ulat dalam batu boleh hidup. Kita nak tiru ulat dalam batu, mana mau? Ya. Sebab tu kadang-kadang saya dalam bab ini kadang-kadang adalah cerita-cerita dalam nak sebut pun macam tak bagus. Cerita-cerita dalam kalau tuan-tuan perasan bidang tasawuf ini, kadang-kadang ada kisah-kisah yang dilihat agak melampau dalam memberi teladan pada manusia. Yang minta maaf lah kalau ada tuan-tuan yang mengajar ilmu tasawuf ni, ada cerita-cerita yang kita kena hati-hati dalam nak menyampaikan pada masyarakat. Ada satu kisah dalam kitab, saya tak ingat kitab apa, tak payah sebutlah lagi tuan-tuan cari. Ya? Kisah seorang yang yakin sungguh rezeki ni dari Tuhan. Dia yakin sungguh rezeki ni dari Tuhan. Maka dia duduk di satu kawasan hutan menanti Tuhan bagi rezeki. Ya? Dia yakin rezeki ni dari Tuhan. Tuhan nak bagi rezeki. Dia nak test Tuhan. Tak payah kerja, tak payah buat apa, macam mana rezeki nak mari. Dia nak test sampai macam itu. Ya? Kisah ni ada, kalau tuan-tuan baca kitab-kitab tasawuf ni, ada banyak kisah ni. Maka dia duduk dalam tepi-tepi di hutan ni tuan-tuan, tanpa mencari sebarang rezeki. Duduk saja gitu, tunggu apa yang lalu nak masuk dalam mulut ni.
Bukan pergi tangkap, ambil sebab tak. Dia nak tengok sungguh-sungguh. Dia nak percaya Tuhan bagi rezeki ni macam mana. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kisah itu ketika dia duduk dalam hutan ini, masuklah 2-3 orang-orang yang memburu, mencari rezeki dalam hutan. Mereka tengok orang ni dah terbaring dalam keadaan badannya dah mula kurus. Ya, dan mereka pergi dekat, rupanya orang ni hidup tanpa makan. Ya, dan mereka ni tak tahu, dia ni nak test Tuhan nak bagi rezeki macam mana. Dia orang ni pun tuan-tuan usahalah angkat papah kawan ni, letak air kat depan tu. Suruh ambil minum. Dan dia tak nak ambil. Dia nak yakin juga rezeki ni kalau Tuhan kata nak bagi, rezeki akan sampai dalam mulut. Maka timbul pula cerita ni, kawan yang pertama ni kata kesian dia kot, dia dah lemah tak larat nak angkat ayam. Ya, jadi dia pun angkat. Bila dah sampai kat mulut ni tuan-tuan, dia yang nak test Tuhan ni dah mula yakin, oh inilah rezeki yang nak dikatakan Tuhan kalau bagi rezeki dia mai juga. Maka orang ni pun angkat letak kat mulut. Dia tak mau minum lagi tu. Tak mau minum. Dia nak test juga Tuhan nak bagi rezeki ni confirm macam tu kan, maknanya nak terus masuk dalam mulut. Bila dah sampai kat mulut, dia buat kering je lagi ni, dia nak test tu. Akhirnya kawan nombor 2 kata apa? Dia mungkin dah tak larat nak buka mulut kot, pasal dah lama tak dapat makan. Maka mereka seorang lagi pegang mulut dia buka. Bila buka baru tegang, baru tuang. Bila tuang tu dia batuk. Dia kata sebenarnya aku boleh makan, aku boleh minum, tapi aku nak test Tuhan. Tuhan nak bagi rezeki tu macam tu ke? Maknanya tuan-tuan, ada orang cerdiknya sampai tahu tu. Janganlah kita beranggap bila Tuhan bagi rezeki nak test Tuhan macam tu. Itu nasib baik ada orang lalu ya. Bukan cerita Tuhan nak gerakkan sampai ke. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya nak habarnya ada kisah-kisah yang kadang-kadang diketengahkan dalam apa? Dalam buku-buku ini ya, ada perkara yang harus kita tapis tengok pelan-pelan ya. Saya ambil kisah macam contoh, ramai orang mengambil iktibar ya, bagaimana Allah memasukkan seorang perempuan yang jahat ke dalam syurga hanya dengan sebab memberi minum seekor anjing. Ini semua tuan-tuan tahu kisah dia kan. Seorang perempuan lacur kan, sundal kan, yang tak bertaubat pun pada Tuhan, tapi kerana dia kesian pada seekor anjing yang lapar, dia ambil ayak dalam kasut dia, tuang bagi anjing makan, akhirnya dia mati masuk syurga. Cerita ni sangat-sangat masyhur. Tapi tuan-tuan kena fikir sebenarnya. Sebab pertama, kenapa kena fikir? Ianya bukan hadis, ianya bukan Quran. Itu yang pertama. Kalau ianya didapati dalam ayat Quran dan datang daripada hadis Nabi yang sahih, itu kita terima terus. Tapi yang ini kisah-kisah teladan. Maknanya orang nak bawa kisah tu sampai macam itu. Jadi kita kena renunglah, Tuhan kata apa? Siapa yang buat dosa mati tak sempat bertaubat, apa balasannya? Balasannya neraka dulu. Tapi kita nak refer, nak selamatkan keadaan kan, kita bawa kisah yang ini sampai semua orang jadi lega dah. Dia tak mahu tuan-tuan. Sebab taubat ini tuan-tuan, dia ada kaedah-kaedah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam Minhajul Abidin itu, dia ada uqubatut taubah dipanggil ya, bab dalam menyatakan cara-cara bertaubat. Bukan dengan terus bagi seekor anjing minum, terus selesai segala dosanya tanpa dia melafazkan perkataan taubat. Jadi sebab itu tuan-tuan, menerima maklumat ini kadang-kadang kena sedikit saya nak abang macam mana tahu. Jangan telan bulat-bulat, melainkan ianya daripada Quran, melainkan ianya daripada hadis. Adapun hikayat-hikayat ini banyak ya. Baik, kita sambung balik cerita kita ni tadi. Maka persoalannya, kalaulah iradah Tuhan pada kita ni dalam bab umur, bab rezeki, bab kaya, bab miskin, bab jahat, bab baik dan sebagainya, kalau ianya merupakan iradah Tuhan, apa hal dengan usaha kita? Maka inilah dijawab oleh ulama ni tadi. Dia kata apa? Memang Tuhan tentukan sesuatu, tetapi manusia perlu mencapainya dengan ikhtiar dan usaha. Hak ni jelas kan maknanya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang menjadi pencuri bukan iradah Allah dia jadi pencuri, tetapi dia berusaha untuk menjadi seorang pencuri, maka Allah takdirkan dia jadi seorang pencuri. Ya, seorang nak jadi penderma, ya, bukan Tuhan dah takdirkan sejak azali engkau membesar akan jadi seorang dermawan. Tak. Apabila dia ada kesedaran, sikap rasa untuk membantu orang, maka dia
melaksanakan perbuatan itu, baru Allah takdirkan dia jadi seorang dermawan. Janganlah kita menunggu takdir Tuhan. Balik pada cerita kita pada minggu sudah. Orang nak pergi haji tunggu seru, mana mahu ni? Adakah iradah Allah, kamu pada umur 60 nanti akan pergi Mekah, umur 40, 50 jangan, takkan pergi punya. Kerana apa? Tuhan tak bagi kamu pergi. Tak. Iradah Tuhan ni berlaku macam mana? Apabila dia berusaha, berikhtiar untuk menunaikannya itu, maka di sinilah bergeraknya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermakna Allah menggantungkan iradahnya pada usaha manusia, tak. Tetapi Allah nak tengok manusia nak ke tak nak yang ini. Kalau nak, maka dia akan bagi. Macam tuan-tuan kalau ingat seorang saintis barat, Thomas apa nama dia? Yang buat lampu ni. Thomas apa nama dia? Edison. Thomas Edison. Dia buat lampu Kalimantan ni. Kita duk pakai, kalau dia orang Islam, tuan-tuan, pahala je sampai hari ni. Kita duk pakai masjid, jalan semua pakai kaedah Thomas Edison. Tuan-tuan tahu dia berusaha untuk buat lampu Kalimantan ini berapa lama? Masanya satu hal, percubaan dia untuk jadikan apa saya panggil tester tu, dia test boleh tak boleh ni 1000 kali. Dia test nak masukkan charge positif negatif ni, bukannya sekali tak jadi dia buang, tak 1000 kali. Dalam dia nak jadikan yang ini. Dia ni kalau ikut riwayat sejarah dia bukanlah orang yang bagus sangat ketika kecil dia. Budak-budak nakal juga, tetapi dia ada kesedaran mungkin satu ketika bila sains ini telah berkembang di Eropah, dia mendapat idea bagaimana nak menerangkan jalan dan sebagainya. Maka kaedah yang dia nampak, inilah satu jalan, dia buat bulb ni, buat mentol lampu ni. Dan percubaan dia tuan-tuan nak berjaya ni, nak dapat hasil ini, bukan percubaan yang sekejap, tak. Percubaan dia sampai 1000 kali lebih. 1000 kali. Tulisan sejarah kata yang ke 1000 baru dapat. Kita tuan-tuan berapa kali cuba? Test mesin cukup lah. Tak maaf. Orang perempuan lah selalu kena, orang lelaki ni jarang kan. Sekali test tak lulus, 2 kali test tak lulus, 3 kali test tak lulus, confirm tak ambil lah. Kan? Kali pertama, Allah, tester ni teruk sungguh, tak apa, sabar ni. Kali kedua tester lain pula. Dulu lepas bahagian side mirror, tak lepas bahagian signal. Hak ni lepas side mirror, signal tak lepas. Kali ketiga tak lepas lagi, tak payah ambil lah. 3 kali tuan-tuan. Thomas Edison tu bukan orang Islam pun, 1000 kali. Dan satu syarikat ini, bukan satu syarikat, Daimler, syarikat yang keluarkan kereta Mercedes tu kan, untuk power window ni tuan-tuan, yang Z tu, tester dia akan test paling minimum 300 kali. Turun naik, itulah kerjanya. 300 kali baru QNC apa? Quality control dia 300 kali. Kalau setakat 20 kali dia tak lepas lagi. Maka sebab itu kalau tuan-tuan milik kereta yang macam itu kan, dia tak ada masalah. Masalahnya tak banyak. Kerana apa? Dia dah melalui perasa-perasa yang nak sampai kepada hasil yang sangat baik. Kerana usahanya gigih macam itu tuan-tuan, dan usahanya berulang-ulang, maka Tuhan takdirlah kualitinya bagus. Bukan saya nak minta maaf lah sekali orang yang pakai kereta lain daripada Mercedes rasa malu dah, bukan. Saya bukan nak cerita yang itu. Mentang-mentang lah pakai Mercedes kan. Saya tak. Nak cerita je tuan-tuan, usaha yang gigih, yang betul, maka iradah Tuhan ni akan sampai. Buat pilah macam mana pun, asalkan ianya ada usaha yang gigih dan betul. Sebab itu Allah berfirman, innallaha yuhibbul 'abda iza 'amila 'amilin ayyatqana fihi. Allah ini sangat suka seorang hamba. Hamba ini tuan-tuan, dia sangat-sangat nakirah. Nakirah ini kalau tuan-tuan ngaji bahasa Arab, apa saya nak maksud nakirah? Ada ngaji bahasa Arab? Dia ada 2. Satu dipanggil ma'rifah, satu dipanggil nakirah. Apa contoh saya nak boleh buat kepada tuan-tuan ni? Ma'rifah ini tuan-tuan, apabila perkataan-perkataan Arab itu ada bermula dengan huruf alif dan lam, itu dipanggil ma'rifah. Dia khusus. Kalau tak ada alif dan lam, dipanggil nakirah. Tak apa, jangan bawa lah. Kita ambil contoh, saya mudahkan.
So Allah suka seorang hamba. Hamba ini dilafazkan dalam ayat itu dengan perkataan abda. Abda ni ain ba dal. Maknanya lafaz umum, sama ada ianya muslim, sama ada ianya bukan muslim, sama ada ianya mukmin, sama ada ianya musyrik. Ya, apabila dia buat satu-satu kerja, Allah sangat suka bila kerja itu dilakukan dengan itqan, dengan sangat bersungguh-sungguh, dengan sangat berhati-hati dan dengan sangat terperinci. Maka Allah bagilah hasilnya sebagaimana yang sepatutnya. Maka sebab itu tuan-tuan, kita tengoklah perolehan seorang muslim dengan seorang bukan muslim. Kadang-kadang ada orang muslim rasa gusar, rasa gundah, rasa dipanggil apa? Komplain. Aku ni menyembah Allah, aku ni semayang tu 5 kali siang malam, siap jadi semayang jemaah, tak pernah tinggal, siap jadi imam lagi, minta maaf tu imam kan. Siap jadi imam lagi, ya. Kadang-kadang aku makmum duduk belakang imam masjid dengan aku ni kembar. Tapi kenapa Tuhan bagi nasib aku macam ini? Selalu kita komplain, kan? Kemudian kita komplain dengan siapa? Yang tepi jalan itu, yang tak pernah itu, tak pernah ini, semayang pun tidak, menyembah berhala. Kenapa dia dapat nasibnya itu? Tak tuan-tuan, dalam bab ini Allah, ya, dalam bab Rahman kalau kita bicarakan, dalam bab memberi ini dia tak peduli siapa. Siapa yang buat betul-betul mengikut kaedah jalan yang boleh mencapai kejayaan dan hasil yang baik, maka siapa pun melalui jalan itu dia akan bagi. Sebab itu tuan-tuan, semua orang benci Yahudi, betul? Semua orang benci Zionis. Tapi yang terkaya di dunia ini siapa? Ya? Bank of Rothschild, itu yang paling lama, The Barclays hari ini, itu milik keluarga Yahudi. Macam mana dia boleh senang, macam mana dia boleh mewah, macam mana dia boleh mudah? Kerana dia melakukan pekerjaan yang menepati jalan kejayaan, maka Tuhan bagi. Cerita dia di akhirat, dia musyrik pada Tuhan, itu cerita yang kedua. Ya, maknanya tuan-tuan, kita nampak Tuhan ini dia sangat-sangat adil. Kalau dia kata hang buat macam ni aku bagi, maka dia bagilah. Ya, cerita iman dengan kufur dalam bab yang lain. Ya, nilai yang berbezalah. Seorang mukmin yang berusaha, seorang bukan mukmin yang berusaha. Mukmin yang berusaha dapat hasil dan pahala. Tetapi bukan mukmin, dia hanya dapat hasil, dia tak ada pahala. Itu beza nilai iman pada manusia ni. Jadi sebab itu tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan kajilah betul-betul, kalau rajinlah ya. Hari ini ada satu buku ya yang mengisahkan bagaimana orang-orang Yahudi ini memiliki personality tokoh-tokoh yang sangat terkenal, dan mereka antara orang-orang yang paling cerdik di dunia. Maka kajian dibuat, ada kawan saya buat namanya Kasim, Nordin Kasim, ada buku karangan dia. Dia mengkaji makanan orang-orang Yahudi. Start daripada mana? Start daripada zaman kerajaan Musa dulu, lama sangat dia punya kajian ya. Maka dalam beberapa buku ni mengisahkan bagaimana mereka ni sangat suka makan kekacang. Kekacang ni sebahagian daripada kaedah pemakanan yang baik untuk apa? Menambahkan, dipanggil, saya pun tak tahulah, cerebrum. Tuan-tuan yang ngaji sains ada, doktor ada kot. Nak bagi lebih pintar. Maka banyaklah makan kekacang. Apa jenis kekacang pun tak apa. Jangan kekacang yang dalam freeway basikal tu sudah. Jadi tu dia jenis itulah, jenis kekacang, kacang kuda ke, kacang gajah ke, kacang botak ke, balon pi lah. Cuma kita ni orang Melayu, jangan makan kacang, jerawat. Habis lah. Orang perempuan langsung tak mau lah kan. Masa esok tak laku. Ya? Dia antara kaedah pemakanan yang baik. Dikaji sampai di situ sekali ya. Okey, jauh sangat kita perginya malam ni. Baik tuan-tuan, jadi kembali balik pada cerita iradah ni tadi. Kita beriman dengan Allah dan kita yakin Allah ni Tuhan yang ada kehendak. Dan kehendak Allah ini kehendak pada sekalian makhluk. Sama ada makhluk tu dah ada atau makhluk tu belum ada. Dan iradah ni pada apa? Pada mengadakan dan pada mentiadakan. Kalau kita yang dah ada ni dah jadi wajib ada, maka apa yang mungkin pada kita? Mungkin kita sihat, mungkin kita sakit, mungkin kita susah hati, mungkin kita senang hati. Maka iradah Tuhan ni nak berlaku macam mana? Melalui kaedah ikhtiar dan usaha manusia ni tadi, menggapailah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengkehendaki manusia ni dengan rezeki, maka manusia harus berusaha mencari rezeki. Allah mengkehendaki manusia ni dengan umur, maka haruslah manusia itu berusaha menjaga kesihatan dan keselamatannya. Allah menghendaki manusia ni baik,
Adakah manusia itu akan lahir-lahir terus jadi baik? Atau dia membesar walaupun dia duduk dalam kalangan kumpulan orang jahat, dia akan jadi baik? Tak. Maka dia harus berusaha memikirkan bagaimana nak jadi baik. Sebab itu tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, kalau kita ingat susul galur perjalanan sirah Nabi SAW, kenapa Nabi ini tak terpengaruh langsung dengan pengamalan masyarakat jahiliyah? Kenapa Nabi tak terpengaruh langsung? Sedangkan masyarakat yang Nabi hidup sangat-sangat bobrok, sangat-sangat teruk, dengan minum araknya, dengan berjudinya, dengan zinanya, dengan menipu dan sebagainya. Kenapa Nabi tak terlibat langsung? Ya? Sedangkan Nabi duduk di tengah-tengah masyarakat tu, dan dia seoranglah Muslim dan mukminnya. Jadi sebab itu peranan uzlah Nabi itu dilihat sangat-sangat penting. Nabi beruzlah ke Gua Hira, saban hari beruzlah. Satu daripada harus kita fahami untuk kita, kalau dari sudut kenabian memang itu jalan Allah pilih Nabi menjadi Rasul dengan cara itu. Tapi untuk kita faham, untuk Nabi ini bebas daripada pengaruh masyarakat, dia harus keluar daripada masyarakat yang rosak. Jadi kita ni pun tuan-tuan, ya, kalau sekeliling kita rosak, maka akhirnya akan rosak, kerana suasana itu akan mempengaruhi cara fikir, suasana itu akan mempengaruhi cara bertindak. Saya ambil contoh mudah tuan-tuan. Masyarakat kampung dengan masyarakat bandar, ikatan kerjasamanya lebih kuat di mana? Di kampung. Di bandar ni tidak. Kerana apa? Sedangkan yang ke bandar tu orang kampung juga. Tetapi kerana suasana hidup di bandar itu dah rupa macam itu, maka dia akan mempengaruhi cara fikir dan tingkah laku. Ambil contoh mudah. Ini kalau orang-orang yang pernah pergi ke London, pergi ke England, yang pernah bawa kereta di England 5-6 tahun, dia akan tahu betapa sabarnya bawa kereta di England. Tak akan potong tuan-tuan. Bila trafik lampu tu dah kuning, depa berusaha untuk brake. Kan memang berhenti. Kuning, kita kuning. Nak tanya tuan-tuan, kuning, tuan-tuan nampak kuning, tuan-tuan kejar ke tuan-tuan brake? Kejar kan. Oh, ni nak kuning. Pasal kita lihat kuning ini ancaman akan melambatkan kita punya ni. Tapi di England tak, kuning dia akan berhenti. Kalau lebih kurang dia kata 100 meter tu hijau, dia akan perlahan. Bukan kita 100 meter nampak hijau, so tiba-tiba depan tu dah kuning, zap tu lalu. Dan mereka ni tuan-tuan, lama di England dengan sikap pemanduan yang macam itu, balik ke Malaysia setahun cukup. Habis dah, kosaknya. Ya, habis dia akan tiru balik cara orang sini. Ya, tapi pindah balik ke sana. Sebab tu saya nak beritahunya, suasana ini akan mempengaruhi sesebuah kehidupan. So begitu juga soal baik dan jahat ni. Ya, bukan Allah kata kamu confirm jadi orang baik bila lahir kat dunia sampai mati, tak. Nak jadi orang baik kena berusaha untuk jadi baik. Maka iradah Tuhan menjadikan seorang itu baik. Ya, jangan kata dah takdir Tuhan jadikan dia jahat, dah takdir Tuhan jadikan dia baik. Ini memahami iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita sambung kat situ sikit lagi. Maka hendaklah difaham baik-baik dalam masalah ini adalah manusia itu telah disuruh berikhtiar dan mencari, bekerja dan berusaha, berbuat baik dan beramal soleh. Demikian juga dilarang sebaliknya. Maka wajiblah manusia itu taat dan menyempurnakan segala titah perintah ini, serta berhenti daripada mengerjakan segala larangannya. Ini jelas tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya dalam bab ini tuan-tuan, bila kita faham yang ini, haruslah kita ni dalam pemikiran kita bagaimana nak cuba sentiasa taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan ini tuan-tuan, dia lahir dan terhasil atas nama iman pada Tuhan. Saya nak jelaskan balik pada diri saya dan tuan-tuan, ya. Hari ini penyakit-penyakit ummah yang mula ketara pada hari ini apabila mereka mula mengkaji perintah dan larangan Tuhan dari sudut saintifik. Ya, ramai orang mengkaji perintah solat dan dikaji faedah solat dari sudut sainsnya. Ya, kan tuan-tuan pernah baca buku karangan mana beberapa orang doktor, ada 2-3 orang doktor mengatakan kenapa orang Islam wajib solat 5 kali sehari. Ya, kerana dari segi sainsnya, apabila seorang itu solat, bila dia mula rukuk, bila dia mula sujud, akan berlaku ketenangan pada diri dia. Kajiannya apa? Apabila kita sujud yang betul mengikut rukunnya,
ada satu ruang rongga kosong dalam kepala kita ni tuan-tuan, dengan banyak bekerja, banyak berdiri, berjalan, ruang ini akan jadi kosong. Bila kita sujud, ruang ini akan dipenuhi semula dengan darah yang dialirkan oleh badan sampai balik ke otak. Maka manusia akan merasa balik ketenangan dari sudutnya itu. Ini kajian dibuat. Maka sebab itu mereka menggalakkan solat dari sudut sains, bukan dari sudut taat. Ini benda yang saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Kemudian dikaji balik perintah puasa. Kenapa puasa? Akhirnya didapati puasa ini satu jalan untuk mendatangkan kesihatan pada manusia. Maka manusia digalakkan berpuasa untuk mendapat kesihatan. Dibincang balik zakat dan sebagainya. Mana-mana hukum Tuhan ini tuan-tuan dikaji. Sampai ada seorang mengkaji hukuman sebat pada pada pesalah zina itu boleh membunuh kuman dan sebagainya. Saya bukan menafikan soal sains itu tuan-tuan. Sains itu satu bahagian, tapi tuan-tuan kena ingat perintah Tuhan ini satu benda. Bila Allah perintahkan kita kepada satu-satu urusan untuk dibuat atau ditinggalkan, Allah nak melihat kita ini menjadi manusia yang taat ataupun tidak. Itu saja. Nak tengok kita ni nak taat ke tidak. Kalau tak nak taat, ini bahagiannya. Kalau taat, ini bahagiannya. Sebab itu beza kita dengan sahabat ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat ini bukannya mengaji sains pun dah. Bilal, tanya Bilal masuk ke fakulti sains, ngaji di MRSM, maaf saya lagi nak cerita tentang sains, tetapi kenapa dia boleh taat sungguh pada perintah Allah? Tanpa bantuan dari sudut saintifik, tak. Sebab dia faham Tuhan hanya nak menguji ini, hamba ini nak taat ataupun tidak. Hak ni kita kena faham betul-betul tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhentilah daripada mengambil faedah daripada perintah Tuhan. Berhentilah mencari hikmah-hikmah. Kadang-kadang kita ni gila hikmah. Oh, ini hikmah solat, kita buat solat kerana ini hikmahnya. Saya nak jelaskan balik kat sini ni, Allah mewajibkan manusia suatu perkara, nak tengok manusia ni taat ataupun tidak. Selesai. Sebab itu kalau saya nak bagi kefahaman lebih mudah pada tuan-tuan, dalam bab makan daging babi yang kita cerita awal tadi, kajian sains ni tuan-tuan, saya dah cerita dulu, saya ulang lagi sekali. Mendapati babi ini ada 172 faedah guna pada manusia. Lebih daripada 170 kalau tak silap saya. Kalau saya dah ada tersilap yang lepas saya cerita, betul kalau kat situ 100 lebih. Daripada kaki sampai ke hidung, daripada kulit sampai ke usus, semua ada guna pada manusia. Usus babi paling baik nak jadi kelonsong apa? Susu tu apa tu? Bukan kapsul yang kita makan goreng-goreng tu. Sosis, itu yang paling baik berbanding dengan usus kambing. Sebab usus kambing ni dia mudah koyak. Usus babi paling baik. Dan darah babi juga boleh dibuat vaksin untuk mencegah penyakit berjangkit. Kulit babi boleh buat kasut, boleh buat baju. Bulu babi tuan-tuan, kalau kita nak orang-orang yang terlibat dalam seni melukis ini, bulu dia adalah yang paling baik untuk buat lukisan-lukisan yang paling Allah. Kalau kita berus tu mudah hancur. Tuan-tuan dah lama tak melukis kan. Yang ini paling baik. Akhir sekali dia punya tu apa tu? Siung kan. Kan ke dulu orang selalu buat rantai kan, bubuh yang tu kan. Maknanya seluruh itu digunakan. Tetapi tuan-tuan, dengan faedah yang lebih daripada 100 ni, kenapa tiba-tiba Tuhan haramkan dia? Ini benda yang kita kena fikir. Takkan kalau begini banyak faedah berbanding seekor lembu, kenapa Tuhan haramkan dia? Tidak haramkan lembu. Sepatutnya yang kurang faedah lah Tuhan haramkan. Sebab itu Allah kata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu ayat sebelum tu apa? Surah Al-Mulk tu, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, nak test kita, nak tengok kita siapa yang terbaik amalannya. Amalan apa? Amalan taat pada perintah Tuhan. Itu je Tuhan nak tengok. Han nak makan, han punya pasal. Tapi yang taat inilah yang nak dicari dalam kehidupan. Kualiti ni tuan-tuan ialah ketaatan. Jadi apa-apa hikmah yang ditemui itu bukanlah menjadi pendorong untuk kita melakukan amal ibadat. Tukar semula tuan-tuan. Kita bina balik setelah kita faham konsep iradah ini.
Kita melakukan perintah Tuhan kerana kita nak menyatakan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jelasnya tadi tuan-tuan bila kita sebut usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang isya' 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Kerana ni kerana apa? Kerana Tuhan nak ke solat ni? Henti kalau berfikir gitu, Tuhan tak nak. Tak ada faedahnya solat kita pada dia. Tetapi kerana kita nak menyatakan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada ketaatan ini nanti barulah kita akan naik kepada peringkat melakukan kerana kecintaan kita pada Allah, naik kepada peringkat melakukan kerana kita takut pada Allah. Tapi kita mulakan segalanya dengan nama taat pada Tuhan. Maka iradah ini nak memimpin kita ke arah yang sebegitu. Yang baik. Kemudian tuan-tuan kita sambung lagi nanti, maka hendaklah difaham baik-baik dalam masalah manusia ni. Allahu ta'ala a'lam.